yang berlaku, kekecohan di Stadium Darul Makmur menyebabkan perlawanan separuh akhir kedua di antara Pahang dan juga JDT terpaksa dihentikan. Dan jika lihat dari sini, semua penyokong sudah pun turun ke padang dan beberapa insiden yang melibatkan kecederaan penyokong juga berlaku. Insiden yang berlaku di Kuantan, Pahang cipta sejarah baru yang boleh dilabelkan sebagai kekecohan terburuk dalam sejarah bola sepak negara. Ia bermula dengan limpahan penyokong Pahang sehingga ke trek stadium memaksa perlawanan tergendala selepas nyanyian lagu Negaraku. Keadaan berlarutan dan difahamkan pemain JDT bersama Tengku Ismail meninggalkan stadium untuk kembali ke hotel penginapan mereka jam 9.30 malam atas faktor keselamatan tanpa menunggu sehingga tamat 90 minit tempoh perlawanan. Namun Tengku Ismail kembali semula ke stadium selepas mendapat perkabaran mengenai penyokong JDT yang masih gagal keluar dari stadium. Walaupun terdapat beberapa kerosakan melibatkan pengangkutan, 36 buah bas berjaya mengangkut lebih 3,000 penyokong JDT sekaligus menyertai konvoi bersama dengan Tengku Ismail pulang ke Johor Darul Takzim.